Uish, tak sia-sia kita beli Pokemon banyak-banyak ni. Holy moly, hi guys, nama saya Gordon the Great Hobbyman. Nasib baiklah aku sempat tapau playset ni ya, sebab sekarang Takara Tomy telah pun keluarkan playset untuk Pokemon MS series yang korang dah kumpul. Maka tak sia-sia lah korang beli. Takkanlah kita nak display saja kan. Jadi apa yang saya dah beli hari ni adalah satu vending machine. Ni vending machine Pokemon series, tapi anda tak perlu letak token sendirilah, sebab memang dah siap dah bagi token mainan kat dalam tu. Nampaknya kat dalam ni ada banyak Pokeball kecil macam ni untuk korang letakkan Pokemon korang kat dalam tu. Dan inilah dia vending machine-nya. Lama comel sangat vending machine ni. Bentuk Pokeball. Nampaknya dari segi kualiti agak bagus ya, kualiti plastik dia tu. Jadi cara main dia tu macam ni tau. Ni Pokeball yang korang akan dapatkan. Ini contoh dia watak Charizard. Saya akan masukkan dalam Pokeball ni. Lepas tu saya akan tutupkan macam ni. Lepas tu kat belakang sini kan ada satu cover. Kita masukkan kat dalam ni. Terbaik guys. Total dia bagi 6 biji Pokeball je tau. Lepas tu diorang dah siap bagi token plastik yang macam ni ya. Kita hanya perlu masukkan di depan ni saja, macam kita masuk duit kat dalam vending machine. Lepas tu kita pusing. Keluar pula Pokeball kita. Kalau orang dah kumpul-kumpul Takara Tomy punya MS series Pokemon Mongolia macam ni kan, korang dah boleh terus masuk dalam Pokeball yang disediakan dalam playset ini. Lepas tu kat bawah sini dia ada satu pintu ya, boleh ambil balik shilling plastik yang kita masuk tadi tu. Memang best kan, macam zaman kanak-kanak dulu. Dulu kan kita masuk 5 kupang kat dalam mesin untuk dapatkan watak macam ni kan. Sekarang kita dah boleh ada mesin sendiri, terutamanya kepada siapa yang dah ada anak semua kan. Kita bolehlah cerita dengan anak kita rekreasi zaman kanak-kanak kita dulu. Nampaknya tak lama lagi akan ada macam-macam playset yang akan keluar untuk koleksi Pokemon Mongolia ni ya. Saya tahu ramai yang akan tanya, mana aku beli ni? Aku beli kat Toys R Us. Dengan cerita Aeon pun ada ya. Alright, jadi sampai di sini saja video kita. Kita jumpa lagi di video yang baru.